sekarang berada di Genting. Kau boleh tengok tu Ui. Hey. Ui, berkabus. Let's go. Kita naik ke bekal. Naik ke bekal? Naik ke bekal. Okay, let's go guys. Let's go. Sejuk agak sejuk lah cuaca. Okay, kita bawa si Haidil jalan Genting. Adik, senyum sikit. Masam ke? Okay, let's go. Tu dekat sini banyak jugalah barang-barang apa korang boleh shopping kat ni, tapi harga memang Yahudi lah. Okey, harga memang Yahudi. Kita pun ada content creator juga kat sini. Content creator. Okey. Dekat depan ni kita ada sweet couple sweet couple. So sweet. Okey. So kalau nak naik cable car, korang kena beli tiket kat sini guys. So hari ni tak berapa ramai sangat orang. Korang tengok kat sini, okey lah, not bad lah. Tak berapa ramai sangat. So kat sini korang kena beli tiket untuk naik cable car guys. Tunjuk sikit tiket. Ya, itu dia. Okey, siapa? Okey, jom kita naik terus. Allah. Okey. Yeay, naik cable car. Tengok sikit. Kabusa. Okey. Tak ada pergi urusan. Balik ni. Gaya. Ui, berkabus. Tengok tu. Wow. Adik kita cuba nasib lagi. Belum nak sekali. Tak tahulah kau tak boleh. Tak tahu lah. Kau kat atas dia tak straight ke? Jadi kita terbuka ni kan. First time Haidil. Tak ada orang jaga tu. Suka. Tapi kita dah Ya, kita dah nak sampai. Wah. Lawa. Tengok tu kita naik juga. Kakak nak jalan tu yang saji. Patut ni naik ni tinggi ni. ini naik kena makan sikit. Weh, ni tengah lapar ni. So, dah sampai. Turun daripada cable car. So, inilah korang akan nampak suasana dia. Kat bawah tu permainan indoor. Mungkin aku pergi kawasan, tak tahu, nak tengok dulu sebab sekarang dah lewat. Kalau nak main outdoor pun macam tak berbaloi sebab pukul 6 dah tutup. So, kita tengok kita main apa je. Alright, korang tengok je. Korang boleh tengok tu Ui. Hey. Aku memang takkan naik lah guys. Nampak tu. Ni dah slow lah. Tadi laju gila. So kita main dekat indoor guys nampak permainan dia kat sini. Korang boleh tengok kat sini. Wah, cantik ni kat kawasan indoor. Okay, kita tak nak main outdoor sebab waktu tak mengizinkan. So kita main je dalam indoor. Okay, maybe aku tak main kot sebab ada anak kecil susah. So aku layan dorang je main. Okay, kita tengok. Okey, tadi ada beli makanan, total RM25, dapat popcorn dan roti sosis. So okey lah, not bad. Dan air satu, air oren. So nice lah, berbaloi murah juga. Satu, tak ada satu. Dua, alah dah nampak. Dua, tiga, belah sana lah. Empat, lima. Okey. Ya Allah, tolonglah. Ini hadiah dia kalau dapat. Kita kira, sama-sama kira. Sama-sama kira. Dua, empat, enam. Berapa? Lapan. 19. So dapat hadiah. Dapat hadiah semua. Dapat hadiah semua. Wah. Ingat ke semua tadi? Ingat ke semua. Okey, so dapatlah hadiah ni guys. Boleh pilih nak yang mana. Cepat, Aidil nak yang mana? Cepat. Cepat pilih. Nak yang mana? Pandai lah hadis kedua. Pandai. Okey, bye bye. Thank you.